Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan berkaitan dengan betul ke dalam hadis bab wudu ada menyebut bahawa Nabi SAW memasukkan jari kelingking tangan kiri ke dalam celah-celahan jari kaki ketika membasuh kaki. Mohon penjelasan. Ya, sabit hadis dari Nabi SAW, antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian juga At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan hadis ini telah dinilai sebagai hadis yang hasan oleh beberapa ulama. Yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsirih. Yang bermaksud aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berwuduk, baginda menyapu jari-jari dua kaki baginda dengan jari kelingking baginda. Baginda dalaka ni biasanya sapu ataupun sental ataupun tonyoh, ataupun kita maksudnya sabit perbuatan tersebut dari Nabi SAW. Dan kebiasaannya dalam bab bersuci ni, Nabi SAW alat yang biasanya akan digunakan tangan sebelah kiri. Wallahu alam.